Okay guys, handphone baru. Ini adalah Vivo iQOO Neo 10. Sebenarnya aku dah buka dah, tapi tak apa. Demi kerana nak record video, aku tutup balik, aku sarung balik semua barang-barang dia dan aku nak tunjuk kat korang apa ada dalam kotak ni. So, iQOO Neo 10 ni, kalau kau nak tahu, digunakan chipset Snapdragon 8 Gen 4, yang mana ni adalah yang paling latest sekali di saat aku buat video sekarang ni, bulan 6 2025. Dan yang kat tangan aku sekarang ni adalah 24GB RAM dan juga 256GB memori. Tapi tak apa, kita tak tepi dulu. Dalam kotak korang akan dapat selain daripada phone adalah ni warranty card dan juga user guide. Tak payah baca pun tak apa. Ada juga satu casing yang dibagi. Cantik juga casing ni, sedap nak pegang. Design by iQOO. iQOO belakang ni, berdalam dia tulis design by iQOO. Memang sedap juga nak pegang. Kamera besar gabak macam ni. Ada satu kepala charger 120W dengan Type-C dekat atas ni dan 3 pin, so tak ada masalah untuk Malaysian. Ada kabel pengecas Type-C ke Type-C dengan fast charging sehingga 120W. Pin untuk kita eject dia punya SIM tray yang aku rasa korang gunakan sekali dua sahaja. Dan ini adalah phone dia. Dengan bateri 7000 mAh, so korang tak payah risau nak bawa power bank ke apa ke. Bawa phone je dah cukup dah. Untuk sehari korang pakai daily biasa-biasa boleh, nak buat konten boleh, nak main game tak ada masalah. 7000 mAh kot, so memang sangat tahan sehari suntuk punya lah kalau nak main game tu. Display dia 1.5K dengan 144Hz yang mana digunakan screen AMOLED. Jadi kalau korang nak tengok phone ni bawah matahari terik tak ada masalah, memang sangat jelas, nampak clear saja. Untuk kamera pula, kalau korang nak tahu, dia boleh record sehingga 4K 60fps dan untuk tangkap gambar pula boleh zoom sehingga 10 kali zoom. Memang sangat bagus. Ini adalah phone untuk korang pakai daily boleh, nak pakai untuk konten boleh, nak pakai untuk gaming lagilah sangat-sangat disarankan pakai phone daripada iQOO Neo 10 ni. So guys, harga dia bawah 2000 je. Korang boleh tengok dalam beg kuning kat bawah berapa yang korang dapat. Kalau ada voucher, korang tekan je voucher tu. Kalau ada diskaun, korang tekan je diskaun tu. Yang penting untuk main game, phone ni tak ada masalah sebab dia ada sistem cooling yang tersendiri. Kalau korang nak main game sambil cas handphone ni, small matter babe. Kat mana nak dapatkan? Link kat bawah, tekan aja, lepas tu boleh terus check out. Mantap.